Okay guys, sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan save video ni. Okay, hari ni kita nak review lampu LED jenis clip, jenis pakai bateri guys. Dia kecil je tapi korang tengok. Nah, dia boleh pakai dekat aquarium saiz 10 inci lebar, 15 inci lebar sampai ke saiz 17 inci lebar. Lampu dia memang terang jugalah guys. Dia menggunakan bateri. Okay. So jom kita tengok dia punya dalam lampu tu macam mana. Okay. Nampak tak ni guys? Yang ni dia punya bateri. Contoh kan, lampu korang ni, dia kalau dah habis nanti, habis bateri, korang boleh gantikan dengan bateri macam ni. Dia bateri, kita panggil macam bateri laser tu. Dekat DIY ke dekat mana-mana banyak jual. Okay. So dia, cara penggunaan dia sangat senang. Okay. Dia punya ni jenis besi, boleh adjust. Okay, korang tengok. Okay, dia boleh adjust nak lengkuk macam mana, nak pasang macam mana. Okay, lepas tu dia jenis klip tau. Lampu LED ni dia jenis klip. Korang pasang je macam ni. Lekat belakang aquarium macam ni. Okay. Tengok Okay. Korang lekat macam ni. Dia macam penklip kat sini kan. Klip dia kan. Macam ni. Korang lekat je macam tu. Lepas tu korang adjust. Dan korang boleh tekan switch on off dekat sini. Nampak? Semudah ABC je guys. Okay. Semua aquarium boleh pakai. Kalau berminat boleh beli dekat kita punya Shopee. Beta Aquatic KL. Nak aquarium ni sahaja pun ada. Nak sekali lampu ke kita ada Okay guys. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, komen dan save video ni. Cantik guys.